So guys, untuk video kali ni random sikit produknya. So ini ialah multifunctional food chopper, dan ini harganya korang dapatkan dengan serendah 30 plus ringgit saja. So antara yang murah juga lah untuk food chopper ni. Dan ini dia punya kapasiti dia ialah 3 liter lah. Jom tengok apa dalam ni. Ni dia punya penutup dia. Ini dia punya motor dia, beberapa function button yang boleh guna lah. Overall ni macam aluminium tapi plastik ni. Ini dia punya, so ini dia punya mangkuk dia ni. Dan ni dia punya blade dah. Dan juga ada manual dalam ni. Dapat sekali macam apa, plastik punya pisau untuk korang kaut. Mixing guide lah. So korang boleh ikut lah. Ada segi jenis-jenis makanan yang mana korang nak cincang tu. Nak pasang dia punya bilah semua ni. So hati-hati lah kalau nak screw ni semua ke dalam sini. Seterusnya pasang dia punya bilah pula. Kita siap bilah dia. Ada lubang ni ke besi kat tengah-tengah tu. Dia punya penutup ni, okey. Dia getah tepi ni untuk bagi extra security. Pasang dia punya motor ni, dan pastikan motor dia ni ada 4 locking tau. Ada interlock kat sini. Sama juga dekat bahagian dia penutup tu ada 4 interlocking. Pasang dan sampai dia betul-betul masuk dan dah tak bergerak macam ni. Untuk dia punya output power, chopper ni ialah 550 watt. So expect dia punya performance sedang-sedang saja. Jadi guys, kalau korang nak dapatkan food chopper ni, boleh dapatkan sekarang.